A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita recall tentang faraid. Faraid iaitu penerima bahagian faraid. Penerima bahagian faraid ada tiga. Iaitu pertama, sekiranya dia menerima sebagai penerima faraid fardu. Yang kedua adalah penerima faraid secara asabah. Asabah itu adalah baki. Yang ketiga adalah penerima faraid secara Zawi al-Arham. Zawi al-Arham ini di dalam mazhab Syafi'i dia tidak termasuk di dalam golongan-golongan orang yang menerima bahagian faraid. Jadi yang saya akan terangkan ni adalah dua, iaitu bahagian yang menerima secara fardu dan menerima secara asabah. Fardu. Okey, fardu, penerima secara fardu ini dia dah ditetapkan bahagian masing-masing. Contohnya di dalam Al-Quran telah ditetapkan bahagian anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Tapi tiada spesifik tentang anak lelaki dapat berapa. Contohnya anak lelaki dapat 1/2. Tidak ada untuk anak lelaki macam tu. Cuma di dalam Al-Quran hanya menyatakan anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Kemudian anak perempuan ini di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 menyatakan bahawa anak perempuan dapat 1/2 kalau dia seorang diri. Kalau anak perempuan itu, kalau mereka 2 orang ke atas, mereka akan dapat 2/3 untuk anak perempuan sahaja tanpa ada anak lelaki. Okey, kemudian untuk ibu dapat 1/6 kalau si mati itu ada anak. Ataupun syarat yang kedua, ibu akan dapat 1/6 sekiranya si mati itu ada adik-beradik 2 orang ke atas. Okey, untuk ibu akan dapat syarat yang kedua. Bahagian yang kedua, 1/3 ni. 1/3 untuk ibu sekiranya si mati itu tiada anak dan adik-beradik dia kurang daripada seorang ataupun kurang ke bawah, tak ada adik-beradik. Maka ibu akan dapat 1/3. Untuk bahagian bapa akan dapat 1/6 kalau si mati ada anak. Okey, kemudian kita tengok di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 menyatakan bahawa suami dapat 1/4 kalau si mati itu ada anak. Suami dapat 1/2 kalau si mati itu tiada anak. Si mati itu siapa? Si mati itu perempuan. Okey. Isteri dapat 1/8 kalau si mati itu, yang lelaki itu ada anak. Okey, isteri akan dapat 1/4 sekiranya si mati itu tiada anak. Okey, isteri akan dapat 1/4 sekiranya si mati itu tiada anak. Kemudian, dinyatakan juga bahagian-bahagian adik-beradik seibu. Adik-beradik seibu ni adalah ibu yang sama, bapa yang lain. Ibu yang sama, bapa yang lain. Maka, kalau adik-beradik seibu ni seorang akan dapat 1/6. Kalau adik-beradik seibu ni ramai, akan dapat 1/3 dibahagi sesama mereka. Tetapi dia ada syarat-syarat yang tersendiri untuk bahagian adik-beradik seibu ini dapat. Seperti juga syarat-syarat yang lain tadi. Okey, kemudian kita tengok di dalam surah An-Nisa ayat ke-176. 176 menyatakan bahawa 1/2 kalau adik-beradik kandung perempuan ataupun adik-beradik sebapa seorang diri. 2/3 kalau adik-beradik kandung perempuan ataupun adik-beradik sebapa, 2/3 kepada mereka sekiranya mereka ramai. Mereka 2 orang ke atas. Kalau mereka ada bersama adik-beradik lelaki, maka adik-beradik lelaki dapat 2 bahagian. Adik-beradik perempuan 1 bahagian setiap seorang. Itu kena tengok satu persatu. Okey, kalau ada adik-beradik lelaki je, adik-beradik lelaki seorang-seorangnya, maka adik-beradik lelaki tu akan dapat semua bahagian kalau tak ada waris lain. Kalau ada adik-beradik lelaki yang ramai, mereka akan dibahagikan kepada adik-beradik lelaki itu. Itu adalah bahagian untuk waris fardu. Untuk waris asabah ini dia akan menerima bahagian faraid kalau hanya ada waris asabah sahaja. Waris asabah ni kita kena tengok satu persatu. Contohnya anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki, bapa, kemudian kita tengok lagi datuk daripada sebelah bapa. Kemudian kita tengok lagi adik-beradik seibu sebapa lelaki, adik-beradik sebapa lelaki, anak lelaki kepada adik-beradik seibu sebapa lelaki. Kita kena tengok lagi anak lelaki kepada adik-beradik sebapa lelaki. Kemudian kita kena tengok bahagian bapa saudara juga. Bapa saudara daripada sebelah bapa yang seibu sebapa, yang adik-beradik kandung dengan bapa. Kemudian kita tengok adik-beradik bapa, adik-beradik sebapa, bapa saudara yang sebapa.
Okey, ini memang complicated sikit, memang susah sikit. Kalau nak tengok, saya ada buat di dalam satu graf, dalam satu graf untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok. Kemudian setelah bapa saudara, kita tengok pula sepupu lelaki, iaitu anak kepada bapa saudara. Sepupu kita pun boleh dapat bahagian faraid. Okey, sepupu lelaki. Kemudian kita tengok sepupu lelaki daripada sebapa. Okey, kemudian kita tengok pula datuk saudara. Datuk saudara iaitu adik-beradik dengan datuk. Adik-beradik dengan datuk yang seibu sebapa. Kemudian kita tengok adik-beradik datuk saudara sebapa. Kemudian kita tengok kat bawah, bahagian anak-anak kat bawah. Jadi, ini adalah turutan untuk bahagian-bahagian waris asobah. Ni memang kena mendalami satu persatu, kena tengok satu persatu bahagian-bahagian untuk waris-waris faraid. Dia tak boleh sembrono sahaja kita nak belajar. Kita kena tengok siapakah waris ini, siapakah waris dia ni, waris fardu ke, dia waris asobah ke. Kita kena tengok satu persatu dan kita kena berguru, kita kena ada orang yang guide kita. Saya, tok guru saya memang belajar dengan Ustaz Wan Abdul Halim dan sampai sekarang pun saya masih menuntut ilmu dengan Ustaz Wan Abdul Halim, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak belajar faraid ni dia tidaklah nak kata dia tidaklah mustahil. Dia tidaklah mustahil untuk kita mempelajari dan memahaminya, tapi kita kena belajar step by step, slow. Kita kena go through satu persatu. InsyaAllah, bila kita dah biasa, kita dah selalu tengok pengiraan, kita dah selalu buat pengiraan, InsyaAllah kita makin faham tentang faraid. Okey, wallahualam. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin juga adik-adik yang sedang nak belajar, biasanya adik-adik yang nak belajar akan cari video-video tentang faraid ini untuk final exam ataupun untuk exam yang mereka akan tempuhi. Semoga ia bermanfaat dan memberi faedah. Sekiranya ada persoalan, boleh saja adik-adik tanya saya, boleh saja. Ramai saja adik-adik daripada UKM ada, UiTM pun ada. Adik-adik yang dekat Kedah, saya ada satu Unisham, macam itulah. Ada juga yang bertanya. InsyaAllah kalau saya tiada kes yang urgent, insyaAllah saya boleh membantu untuk adik-adik belajar, insyaAllah. Okay, wallahualam. Saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Semoga video ini bermanfaat dan memberi faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.